Biar. Aku punya handphone ke kau punya handphone? Siapa punya video? Aku kan yang buat? Aku yang buat, kau yang panas. Hai korang, sekarang ni pukul 5:05. Aku lapar je. Sekarang aku nak tengok kat dapur apa yang boleh dimasak dan boleh dimakan. Korang kena teman aku, okay? Jom, let's go. Tapi sebelum tu, saya ada kucing. Nama dia Comot. Kaki dia pendek tau. Sekarang dia tengah bunting. Tunggu waktu untuk melahirkan. Tak tahulah anak dia berapa. Harap-harap tak banyak lah. Kalau banyak-banyak, risau mati. Sebab kucing munchkin susah nak hidup. Kalau mati, sedih lah. Kan? Oh, tadi aku ada keluarkan sausage. Daripada pukul 3 tadi aku keluarkan. Aku tak masak lagi. Tak apalah, masak ni je lah. Senang. Letak dalam ni je. Yang tu ada bekas-bekas masak nugget. So kita tunggu sosis tu masak pula. Yang ni nama dia Tuti. Ini ada kena-mengena dengan Comot tadi. Cuma dia kaki panjang. Itulah mak dia gatal sangat nak kahwin dengan kucing kampung dah dapat bakal kaki panjang. Dah siap hodok gue. So letak apa ni? Apa lupa. Keju dengan mayonis. Mesti sekejap lagi ada orang cakap macam ni. Benda ada ni. Makan sosis pun nak report. Siapa nak beritahu? Ya. Aku punya handphone ke? Aku punya handphone? Aku punya video? Aku kan yang buat? Aku yang buat, kau yang buat. Tak adalah, gurau je. Jangan marah-marah, ha? Tak adalah, aku saja-saja je rekod-rekod bosan-bosan. Macam-macam nak jadi vlogger yang tak berjaya. Tapi insyaAllah korang doakan aku berjaya, okay? Sekarang 9 hari bulan 11 2025, aku dah ada 566 subscriber. InsyaAllah korang doakan masa akan datang dah 100k ke berapa ke, insyaAllah. Sorry kat belakang ni, ni dapur. Background korang cantik sikit. Asal boleh je lah nak buat melo panas. Makan pula dengan sosis pada panas ke. Sur. Okay, rumah aku ni ada kowe tapi tak ada guna. Sebab apa? Dah habis bayar dah kowe ni. Lepas tu nak servis kena bayar lagi. Baik guna ni je, senang kan? Ada tak kat rumah korang macam tu? Dah lah habis bayar dah. Lepas tu nak kena bayar lagi pula servis apa semua. Padahal dah bayar dah. Makan duit lah. Ni je aku nak tunjuk. Aku nak korang teman aku masak, teman aku borak-borak tu je. Boleh lah ni. Asalkan kenyang. Korang thank you sebab teman. Jangan lupa like, subscribe and share, okay? Komen sekali. Sorry kalau membosankan sebab aku memang membosankan. Dulu aku random semua.